1,000 orang content creator Muslimah, ramai doctors, lawyers, professional, trainers yang ada ilmu, tapi diorang tak nak sharekan ilmu ni dan hanya simpan sekadar gunakan masa kerja diorang je. Kenapa macam tu? Tahu tak anda semua kat luar sana, especially professional, bahawa pengalaman you all, ilmu you all tu bukan setakat digunakan pada waktu kerja saja. Dia sepatutnya disebarkan, dia sepatutnya diberitahu ke seramai-ramai orang. Sebab ramai antara orang kat luar sana tu, dia tak ada sumber nak cari ilmu. Sebab apa? Sebab orang yang arif, orang yang bijak tak nak buat konten cari ilmu. Mereka lebih suka simpan, mereka malu nak keluar. Akibatnya ramai pula orang yang tak arif yang share ilmu. So mereka kat luar sana yang memerlukan tu pun terpaksa dapat ilmu dari orang-orang yang tak arif ni, yang kadang-kadang memberikan hikmah nasihat yang boleh dipersoalkan, yang membuatkan orang rasa ragu-ragu, yang tak betul faktanya. So saya nak sarankan kepada ramai profesional wanita kat luar sana, jom bersama-sama saya, sebab saya nak membina satu komuniti 1,000 orang content creator Muslimah, di mana 1,000 orang ni nanti akan sama-sama sharekan ilmu bermanfaat ke dalam media masing-masing, dan insya-Allah hasil daripada konten-konten bermanfaat tu kita dapat bina komuniti yang lebih baik. So kalau nak join saya, terus follow saya. InsyaAllah saya akan kongsikan lebih banyak lagi konten-konten bermanfaat yang bantu you all semua jadi content creator Muslimah.